is a spell, baby, please show some mercy. Melting like ice cream when you smile. Hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan teknologi. Segala maklumat berada di hujung jari. Pelajar belajar lebih pantas, lebih mudah dan lebih kreatif. Namun, pernahkah kita terfikir bagaimana semua ini bermula? Sebelum kemajuan ini, tanah air kita pernah melalui zaman penjajahan. Rakyat hidup dalam kekangan tanpa kebebasan menentukan masa depan sendiri. Namun, semangat untuk bebas tidak pernah padam di lubuk hati mereka ketika itu. Pemimpin seperti Tunku Abdul Rahman memainkan peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan tanah Melayu ketika itu. Sebelum dikenali sebagai Malaysia, negara kita dikenali sebagai Tanah Melayu, sebuah tanah yang pernah dijajah namun tidak pernah hilang semangat untuk merdeka. Dengan menggunakan ilmu politik dan diplomasi, mereka berunding dengan pihak British. Bukan melalui peperangan tetapi melalui kebijaksanaan. Mereka menyatukan rakyat pelbagai kaum dan membina kesedaran tentang pentingnya arti kemerdekaan. Pada masa itu, teknologi tidak secanggih hari ini, namun radio dan surat khabar menjadi sumber utama maklumat yang menyebarkan semangat kemerdekaan ke seluruh negara. Hari ini, teknologi berkembang dengan pesat. Internet, kecerdasan buatan dan media digital membantu generasi muda menjadi lebih kreatif. Hari ini, teknologi bukan lagi sekadar alat komunikasi tetapi menjadi medium utama untuk menyampaikan ilmu. Generasi dulu berjuang untuk kebebasan dan hari ini kita bertanggungjawab untuk memajukan negara. Akhir kalam, ilmu di hati membentuk fikiran, teknologi memperkasa masa depan generasi. 원하는 건 do it 그냥 do it Don't stop the music 왜 멈춰 있어 춤